Terkejut juga dengan berita ni. Datuk Seri Bohmota baru saja meninggal dunia hari ini 1.46 pagi 5 Disember Jumaat. Kemungkinan disebabkan oleh kegagalan buah pinggang. Buah pinggang nak habak gambar. Tak apa, saat lagi kita cerita. Agak terkejut Datuk Seri dah tak ada. Padahal baru je menang pilihan raya 5-6 hari lepas. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 145. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Bila dah sampai waktunya, kita tak boleh lari pun daripada kematian. Allah dah kata dah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Walaupun kita nampak disihat, apa sangka kan, keluar berita macam ni. So Al-Fatihah buat Datuk Seri, salam takziah buat keluarga. Aku nak sembang pasal kegagalan buah pinggang. Tapi sebelum tu, kita kena tahulah apa fungsi buah pinggang. Buah pinggang kita ni Allah Ta'ala jadikan boleh dikatakan lebih daripada 30 fungsi. Bukan setakat buang ayak kencing. Nampak je ayak kencing. Dalam ayak kencing selain water, ada garam yang berlebihan, ada byproduct ataupun metabolite hasil daripada ubat ataupun suplemen yang korang makan tu, buah pinggang cuci. Tu dah 3 fungsi lah. Dalam ayak kencing ni juga ada toxic waste. Badan kita sendiri hasilkan toksin. Contoh macam urea. Urea ni toksin daripada siapa? Segala protein yang hang makan. Ayam goreng ke, beef Wellington ke, daging wagyu ke, nasi lemak ataupun sel otot kita yang dah tua. Ni rupa sel otot korang bawah mikroskop. Sel otot kita ada yang tua. Yang tua ni akan di breakdown. Itu juga terhasilnya urea. Try bayangkan kalau buah pinggang gagal untuk buang urea berlebihan. Urea akan berlambak dalam darah. Dia akan buat kulit yang gatal. Gatal satu badan weh. Ramai yang ada CKD, chronic kidney disease, contoh dialysis ke ataupun stage 4, ada benda ni sebab urea. Selain urea, ada lagi toksin yang dihasilkan dalam badan. Contoh macam kreatinin. Kreatinin ni daripada mana? Daripada hasil otot kita juga. Otot lama ditukar dengan otot baru. Hasilkan kreatinin juga. Kreatinin ni kalau kita tak buang, rosakkan lagi buah pinggang. Toksik nombor 3, uric acid. Makan shell out, makan king crab, makan sambal ikan bilis, makan sambal soto. Banyak semua ni tak naikkan uric acid. Dan kalau buah pinggang kita tak buang uric acid melalui air kencing, apa jadi pada badan kita? Uric acid akan mengeras, serang sendi, jadi gaut. Ni apa dia? Ni buah pinggang. Apa putih-putih tu? Batu karang. Untuk mengetahui apa? Batu karang daripada uric acid tajam. Antara batu karang yang paling sakit. Apa lagi bahan toksin yang dihasilkan dalam badan? Bilirubin. Bilirubin ni banyak daripada darah. Darah yang dah tua akan pecah. Bila dia pecah, akan keluar bilirubin lah. Bilirubin ni adalah bahan yang toksin kalau tak dibuang. Dia akan keluar bersama dengan air kencing. Saya bayangkan kalau kita ada masalah buah pinggang. Kalau toksin mana ni aku sebut tu berkumpul dalam darah hang. Apa hang rasa? Akan berlaku randang satu badan. Sebab tu kalau hang perasan yang ada masalah buah pinggang, selalunya dia akan ada masalah jantung sekali. Heart failure, heart attack. Apa lagi fungsi buah pinggang ni Allah Ta'ala jadikan? pH darah kita. Lah aku tanya hang, darah kita ni asid kali. Darah kita Allah Ta'ala jadikan secara normal adalah berakali sedikit. Sebab pH dia antara 7.35 sampai 7.45. Apa jadi kalau darah kita ni menjadi terlalu alkali ataupun menjadi terlalu asid? Habis dia kacau fungsi paru-paru. Sebab paru-paru kita ni akan sedut oksigen banyak, buang karbon dioksida untuk stabilkan balik pH darah. Ataupun paru-paru kita akan buat apa? Dia kurangkan penyerapan oksigen, dia simpan karbon dioksida. Kalau sampai tahap macam tu, apa jadi pada badan kita? Apa jadi pada oksigen dalam darah kita? Yes, hypoxemia. Rendah oksigen. Bila kadar oksigen rendah dalam darah, apa jadi pada organ-organ dalam badan? Yes, boleh menyebabkan multiple organ failure. Apa faham tak kenapa hanya sebab kegagalan buah pinggang boleh menyebabkan nyawa seseorang dipertaruhkan? Aku kat sini bukan nak deny kematian. Aku kat sini bukan nak kata, hang ni bukan Tuhan. Cuma aku nak bagi tahu, explain apa yang aku tahu pasal fungsi buah pinggang sahaja. Sebab itulah kita masih muda ni. Buah pinggang masih sihat. Jangan jahanamkan badan korang, buah pinggang korang dengan makanan-makanan yang merapu dana. Taklah makanan viral macam mana? Wallahi tak pernah aku jumpa makanan viral. Ada sayur, ada salad. Ada daging pun, daging semua daging yang disembelih. Bukan preservative meat. Jarang sangat-sangat. Semua makanan viral tu adalah ultra processed food, high sugar content. Kau jangan cakap aku tak bagi makan pula, boleh. Cuma problem kita ni, dia makan hari-hari. Jangan salah faham. Jangan manipulasi dengan apa yang aku nak try sampaikan ni. Aku cakap pasal kesihatan buah pinggang. Kebanyakan orang Malaysia ni, masalah buah pinggang sebab apa? Suplemen mengarut yang tak berdaftar, yang berlebihan, yes, boleh rosakkan buah pinggang. Itu for sure. Tapi ada satu condition yang selalunya rakyat Malaysia akan kena dialisis ataupun rosak buah pinggang. Apa dia?
Yes, komplikasi kencing manis. Diabetes and diabetes. Sebenarnya tak habis lagi aku cerita pasal fungsi buah pinggang. Buah pinggang bantu hasilkan darah, buah pinggang bantu aktifkan vitamin D, bantu kawal tekanan darah, bantu aktifkan hormon. Wallahi, banyak fungsi buah pinggang. Rosak buah pinggang, nyawa kita memang jadi taruhan. Al-Fatihah untuk Datuk Seri Bermota. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan golongan-golongan yang beriman. Amin ya rabbal alamin.